guru memiliki 3 anak. Amir, Aiman, Aisyah. Dan isteri bernama Siti. Apakah nama guru itu? Lagi sekali. Siapa nama guru? Siapakah nama guru itu? Bukan. Mana saya tahu? Cikgu je lah. Jika seorang guru mempunyai 3 orang anak, Aiman, Amir, Aisyah. Lagi sekali. Bapak dia nama siapa? Itu yang kita nak tahu tu. Bapak dia lah. Siapa nama gurunya? Mana tahu. Tak ada bin pun. Isteri dia bernama Siti. Oh my god, something in the sentence. Amir, Aiman, Aisyah. So dia mesti start from A. Tak tahu. isteri siapa yang nama Siti? Isteri dia. Isteri dia. Dia seorang guru lah. Seorang guru Isteri dia bernama Siti. Bernama ke? Guru. Jika Jika it's in the sentence kan. Not bad lah. Ni semua hasil every Monday to Friday teka-teki nakal. Jika. Siapakah nama guru itu? Siapakah? I'm trying my luck out. Jika seorang guru memiliki 3 anak. Jika hari-hari babe teka-teki nakal 7 hingga 8 pagi. Of course. Gitu. Jika. Alamak, darah naik kena macam gini. Oh, jika. Oh lah. Jika memang Masih bisa mulutku berbicara. Huru hara Jika. Jika? Asal jika? Jika, koma, seorang guru. Jika memang... Okey, aku ada teka-teki untuk kau. apa pula kasi aku? Banyak-banyak ikan. Ikan apa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa-apa semua. Ikan you. Salah. Berbola ikan. Kau cuba tengok diri kau. Sama macam bola. Kita ni lawa.